Nak tengok tanah ni cantik ni. Mai. Apa kita? Nana. Oh, tak takut. Tak nak pergi ke? Nana. Oh, nak tunggu sini je. Tak kena masuk desa kan? Yes, yes. Wangi nak tanah ni? Bersih dah? Dekat sekolah nanti, kat rumah, kena bersih macam ni. Okey. Baik. Yang ni, kita ada satu kolam besar ni, bukan kolam renang ni kolam. Kolam besar ni. Kolam ni. Ni kolam ni. Okey, kolam besar ni bukan dia nak renang lah ni. Dari kolam ni dia akan menyimpan air yang banyak. Kalau sekiranya terputus makanan air, dan jemaah ni pada solat akan menggunakan air dalam kolam ni. Okey, kita tengok apa lagi ada. Jom. Jom, saya ikut ustaz. Jom. Ini ada baik banyak ni. Baik ni tak apa? Baik ni tak apa? Untuk kita perlu bersihkan kaki. Kita ada. Setiap tandas tu ada nombor kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sampai nombor 10, duduk. Okey. Ni 4, tutup lagi. Kalau ni 4, nanti penuh sini. Kat ruangan ni sampai sini. Sampai sini lah. Bawah ni, tepi sini sampai belakang. Maknanya tanggaan kita dah 5. Jemaahnya 1,000 ke atas lah. Mana 1,000 sampai cecah 1,200 ke 1,200. Memang padat lah. Sebab semua perempuan di sini. Okey, ni jarak ni lah. Jarak berapa? Okey. Ni jarak. Jarak ni tempat. Selesai je lah. Kita duduk dalam ni. Operasi kita. Dan pihak masjid juga menyediakan ni nasi untuk step. Kalau sekiranya nak untuk step ke, bolehlah sambil menyumbang step. Ni seperti aduan lah. Kalau ada yang rasa tak pasti dengan masjid apa tu, boleh aduan masuk dalam kotak. Okey. Jadi inilah ruangan kita ni. Okey. Sabarkan sikit. Jadi nanti kita tengok pasal sini. Mari kita jalan kat sini. Kalau ada apa nak tanya boleh tanya. Dan sebagainya lah, nampak banyak. Ni buat nama lagi. Ini tempat apa ni, orang perempuan lah. Sini tempat perempuan. Tempat perempuan ni akan tengok kalau buka kat sini.
Okey. Kita ada